Kisah dukamu lukis di pasiran tepian pantai. Ombak menghempas, menghilang semua tanpa berbekas. Kebaikannya lakar di batu sedalam kau bisa. Badai melanda tak menukar sejarah cinta. Til jannah, harapan takkan punah melihat takdirnya penuh indah. Setiap saat berserahlah, jalanmu dipermudah. Bahagia itu sederhana, cinta yang jadi sumbunya. Biarkan ia menyala, marak membahagia. Kisah dukamu lukis di pasiran tepian pantai. Ombak menghempas, menghilang semua tanpa berbekas. Kebaikannya lakar di batu sedalam kau bisa. Badai melanda tak menukar sejarah cinta. Til jannah, harapan takkan punah melihat takdirnya penuh indah. Setiap saat berserahlah, dakwah manusia untuk menghayati tauhid, syariat dan akhlak. Asas terbaik pegangan hidup kami, keimanan, ketaatan, dihiasi akhlak yang terpuji, keikhlasan, ketakwaan, rahsia jati diri kami. Ketakwaan, rahsia jati diri kami.
Kamu lukis di pasiran tepian pantai. Ombak menghempas, menghilang semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jadi memang sebenarnya hampir setiap minggu Ustazah dengan suami Ustazah Dr. Azhar Yaakob kami akan bersiaran selalunya Hari Rabu malam Khamis. ya, hari Rabu malam Khamis. Tapi ada masanya tu kami ada program. Jadi kami akan buat pada hari Jumaat malam Sabtu. Jadi kita telah banyak share kan Bang kan? Ya. Dia macam sharing je. Sharing Ini perjalanan. bukan formal sangat ya. Ya, ya. Ini sembang santai. Dia sharing perjalanan kami ke negara-negara lain. Kita dah pernah buat yang Terkini ialah di Bosnia. Bosnia kami dah share, Milan Itali kami dah share, ke Dan lain-lain lagi. Uzbekistan. Kan Uzbekistan pun kita dah share. So malam ni sahabat-sahabat sekalian, adik kakak semua, kami nak share perjalanan kami ke Mesir. Yang pada masa tu sebenarnya tujuan akhir kami travel tu adalah ke island. Ya, ke island untuk misi kemanusiaan, misi dakwah. Nanti insyaAllah yang ke island pun kita akan kongsikan secara lebih spesifik. Ya, tapi dalam perjalanan ke island tu kami ada misi dakwah di Mesir. So insyaAllah hari ni kita akan kongsikan, ya, kita sembang-sembang tentang Mesir. Ya, boleh jadi ada sebahagian dah pernah pergi. Sarai. Ya, ada sebahagian dah pernah pergi. Tak apalah, dengar macam mana pula perspektif kami terhadap Mesir. Ataupun yang belum pernah pergi, boleh jadi bila dah dengar ni macam rasa nak pergi. Mudah-mudahan Allah bagi. Abang doa sikit bang agar diorang semua ni murah rezeki. Ya. InsyaAllah doa abang mustajab. InsyaAllah kita doakan di hujung nanti dah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, Engkau yang mengatur lalu lintas rezeki hamba-hambanya. Kiranya wahai Allah, lapangkanlah dan luaskanlah rezeki kami untuk kami sampai ke destinasi yang baik-baik, untuk mengambil ibrah dan pengajaran bagi tujuan menambahkan iman, dan kami bergerak pada garis dengan Engkau wahai Allah, kami semakin taat, dan dengan ummah kami semakin bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah lepas ni semua tu murah rezeki. Amin, amin, amin ya Allah ya. Kita tak pernah tahu ya rezeki kita esok lusa. Sangka baik je dengan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah berkuasa memberikan rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Dan ada satu doa rezeki kita ya. Boleh adik share kan? Silakan. Ini doa rezeki lah ya. Ustazah dengan Ustaz suka doa macam ni. Ya Allah ya Tuhan, jadikanlah antara aku dan rezekiku tidak ada perantara makhluk kecuali hanya antara kami dengan Engkau sahaja ya Allah. Itu munajat rezeki kami ya. Kami doa untuk Madinatul Hufaz, kami doa untuk rezeki kami anak-anak semua ya Allah. Jangan jadikan antara kami, antara aku dengan rezekiku tu ada perantara makhluk. Jadi nanti kita merayu-rayu, mengharap-harap, mengemis tak nak, ya, atau membodek-bodek ke, ya, ataupun hilang prinsip ataupun menjual agama, ya, untuk sesuatu tak nak. Mungkin ada orang berkata ini macam tidak logik, tapi bagi Ustaz simple saja. Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa mencipta alam minal adam ilal wujud, daripada tidak ada kepada ada. Ini kan sekadar Allah nak mengatur lalu lintas rezeki. Masya Allah, di sisi Allah sangat mudah. Ya, betul. Ini tak masuk cerita Mesir lagi ni, cerita rezeki lah. Sebab macam ni bang kan, masa ini untuk adik-adik ya, untuk adik-adik anak-anak semua. Kami berdua masa mula-mula kahwin, kami tak ada kerja. Lama menganggur. Menganggur. Kami masa kahwin tu kami sedang sambung belajar.
Ustaz, Dua-dua sekali ya. dua-dua. Ustaz sambung master Usuluddin, Ustazah juga sambung master Usuluddin. Tapi kami dah kahwin ni. Allahu Akbar ya. Macam manalah kan. Tapi subhanallah, masa kami sambung master, kami kahwin. Lepas tu kita yakin, itulah doa. Wahai Allah, jangan jadikan antara kami dengan rezeki kami ni ada perantara makhluk. Kami nak direct dengan Engkau ya Allah. Jadi, kan bangkai perasan kan? Ya, ya. Kita ni mohon beasiswa. Mohon beasiswa. Kemudian, Masya Allah, kami sama-sama dua suami isteri ni lah, maknanya kami laki bini ni, dijemput untuk interview beasiswa daripada Kerajaan Jepun. kerajaan Jepun ataupun yayasan kat Jepun. Namanya adalah beasiswa Zamalah Sasakawa. beasiswa Sasakawa. Kami ambil Usuluddin. Kami ambil Usuluddin. Tapi kan kami mohon kan, kita mohon lepas tu dipanggil interview. Masa dipanggil interview kan adik kakak semua, sebenarnya yelah ya, kita macam mana kita nak explain kita punya research ataupun kita punya tesis. Sebab tesis kami berkaitan dengan murtad, saudara baru. Dia begini, kalau boleh Abang sambung sikit. Uh-uh. Pada masa itu, kecoh tentang kes murtad yang berlaku kepada Nur Aisyah Bukhari. Ya, Siapa yang masih ingat, cubalah flashback balik. Jadi Ustaz langsung menjadikan itu sebagai tesis master Ustaz. Dan Ustaz pindah sedikit, murtad di kalangan saudara baru India di wilayah Persekutuan. ya. Nak jadikan cerita, tim yang menguruskan interview tu, salah seorangnya ialah seorang Hindu yang, Masya Allah, Yalah. agak sedikit lah. Jadi pada masa itu kita merasakan tak ada harapan dah. Macam mana penemu duga tu orang yang beragama lain kan. Kami kaji murtad dengan bangsa mereka kan. Jadi Ustazah masa masuk dah pergi interview tu, kita kata tak apalah, kita tawakal lah. Doa kita apa dia, ya Allah, jangan jadikan antara kami dengan rezeki kami tu ada perantara makhluk. Dan cabaran lain lagi yang minta tu ramai. Ya. Dan pilihannya sangat sengit. Sains sosial kan? Sebabnya Zamalah Sasakawa ni adalah satu beasiswa yang paling berprestij. Paling tinggi lah. Siapa yang dapat tu, Masya Allah, lumayan laginya. Ya. Jadi tentunya difilter habis-habisan. Jadi, Ustazah dengan Ustaz kata dah bang, kita tak payah cakap apa-apa lagi dah, kita tawakal je pada Allah. Jadi, subhanallah, Masya Allah, Alhamdulillah, bila keluar result, siapa yang dapat beasiswa Sasakawa tu, kami masih ingat lagi, pada yang semester tu lah, ya, yang dapat daripada fakulti kita kan, API. dua orang saja. Jadi kami tengoklah siapa dua orang tu kan. Tengok subhanallah, Masya Allah, yang dapat tu Ustaz dengan Ustazah. Jadi dapatlah sebulan 1,200 kan. Masa tu banyak dah tu, RM1,200 seorang. Dan banyak lagi boleh claim. Yuran semua free. Jadi kami sebenarnya tak bekerja. Tak bekerja, tapi kami dapat beasiswa 1,500 kan? 1,500 masa abang PhD. Lepas tu Ustaz habis awal master. So bila buat PhD, memang Sasakawa tu offer kan kepada Ustaz untuk dapat pula bulanan 1,500 masa tu. Dan Masya Allah, subhanallah, kat situlah ya, kita yakin sangat, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Adik kakak semua yang dengar ni, tolong bina keyakinan pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bab cari rezeki. Ya, jangan kita sampai tergadai akidah kita, prinsip hidup kita. Tak perlu nak apa, relax-relax je, tak perlu terlalu kemaruk sangat ya, sampai kita nak kadang-kadang adab kita hilang ya, akhlak kita tak ada. Sebab apa? Nak cari ni nak cari apa, nak cari duit ni, nak cari jangan ya. Sebab apa? Sebab banyak kan, tapi kalau tak berkat, kita tak tahu macam mana boleh habis. Okeylah, kita bukan tajuk tu sebenarnya ya, panjang pula bukan dikmah kan ya. Baik, sebenarnya kami nak cerita pasal Mesir.
So mungkin Ustaz ada introduction sikit. Ya, kita pergi Mesir tu tahun berapa, bulan berapa? Okey, kalau Ah. ikutkan tahun berapa, bulan berapa tu spesifiknya memang tak ingat. Tapi yang Ustaz ingatnya, Ustaz insya-Allah hampir 4 kali lah kiranya pergi ke Mesir untuk beberapa misi. Kalau Mm-mm. Ustazah ni mungkin 2 ataupun 3 kali ya. Ustazah pergi Mesir, rasanya 2 kali. Dua Kali. kali. Kali kedua tu yang pergi dengan Ustaz lah. Kali pertama pergi sebelum kahwin dengan Ustaz. Ni pun cerita rezeki juga ni. Rezeki jodoh nama dia. Rezeki jodoh. Jadi Mesir ni kami ada sentimental apa ni value lah. Sebab apa? Sebab Ustazah dulu masa anak dara tuan-puan sekalian, Ustazah pakai purdah, Ustazah pakai niqab. Jadi itu memang ayah Ustazah pun setuju bila Ustazah dah pergi keluar negara belajar kat Jordan. Okey, boleh pakai niqab. Masa tu orang tak ramai yang pakai niqab masa tu lah ya. Jadi boleh pakai niqab. Jadi ustazah memang memang dengan pelajar lelaki syabab kan. Memang tak ada apa-apa urusan. Tak ada apa-apa urusan. Ustazah tidak pernah tidak dikenali juga, tak pernah dilihat oleh pelajar-pelajar lelaki ya. Tapi sebab ustazah nak pergi Mesir, pasport tu kena bagi dekat Ustaz Azhar ni, Dr. Azhar ni. Ya pasport tu. Sebabnya pada masa itu Ustaz lah ketua kumpulan. Bukan Ah. saya saja nak bagi. Ustaz adalah apa ni Presiden YDP, Persatuan Pelajar. Persatuan Pelajar Kelantan Jordan, KMKJ. KMKJ. Kan, jadi Ustazah ni orang Negeri Sembilan tapi tumpang grup Kelantan tu pergi Mesir. Jadi bagi pasport. So bila bagi pasport, Ustaz tengok gambar, tak tahulah berkenan lah kot kan ya. Lepas tu bila pergi Mesir tu, Ustaz rasa Ustazah ni macam diperhati. Macam diperhati dan memang sakit hati. Ya, memang sakit hati. Rupanya memang betul Ustazah diperhati. Ada perhati macam tu je lah. Orang-orang macam nak mencari jodoh kan Ustaz masa tu. Jadi, apa ni, Ustaz pun takdim Ustazah ya, melalui satu orang yang dah berumah tangga lah. Jadi Ustazah pun masa tu ambil keputusan menolak. Menolak dulu. Sehinggalah akhirnya apa ni, Biasalah cerita Hindustan ya. cerita Hindustan. Tapi ni semua dekat Mesir ni, kat Mesir. Sehinggalah Ustazah rasa Ustazah tak nampak dah keindahan Mesir, tak nampak kesesakan Mesir, tak nampak apa pun Mesir tu kecuali Ustazah serabut sangat. Siapalah seorang ni yang tiba-tiba dia mentakdim. Takdim ni maknanya apa ya? Merisik. Melamar. Melamar, merisik Ustazah lah. Jadi Ustazah pun kata, dah, istikharah. Jangan kacau, jangan ganggu, jangan apa, istikharah. Jadi kali pertama pergi Mesir tu, saya rasa saya tak nampak Mesir tu. Sebab apa? Dibebani dalam fikiran tu dengan nak istikharah tu. Siapalah pula yang nak ni kan? Ya. Istikharah. So macam tu lah. Cerita istikharah tu boleh tengok dalam buku jodoh. Kita sampai tahap tu je nak cerita. So, kali kedua Ustaz pergi ni adalah untuk misi dakwah kemanusiaan. Dan insya-Allah apa di antara perkara yang istimewa kat Mesir itu kita dengar Ustaz cerita, nanti kita ambil pengajaran dia. Sebab kita jangan berjalan semata-mata nak ambil gambar je. Ya, kita kalau berjalan buka mata betul-betul, buka telinga, buka hati nurani kita, buka fikiran kita. Sebab kita pun mohon pada Allah bila musafir tu kita nak tambah takwa kita kepada Allah. Ya, kita nak jadi nak dapatkan doa yang mustajab. Jadi berbeza sebenarnya kalau kita berjalan semata-mata fikir nak buat konten je. Kalau konten baik tak apa ya. Tapi dengan sebenarnya ni nak konten hati kita ni dulu ni. Apalah konten hati kita ni kan. Sebab hati ni nak bawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Masya Allah, musafir memang best ya. Sebab tu tadi kita doakan panjang usia, sehat, murah rezeki. Pergilah musafir. Tapi musafir yang nak menambah takwa dan mengambil ibrah. Terlalu banyak sejarah khusus di Mesir yang kita boleh ambil pengajaran. Silalah Okey, Ustaz. baik. Jadi begini sajalah. Mm-mm. Bila bercakap tentang Mesir ni, Mm-mm. bahasa mudahnya ialah sesiapa yang nak bersantai di Mesir lah jawabnya. Kenapa? Takkan habis santainya.
siapa yang nak mencari ilmu di Mesir lah tempatnya. Sebab apa? Masya Allah. Begitu sekali banyak tempat untuk kita mencari ilmu. Di masjid, di surau, di Universiti Al-Azhar, di Rumah Persatuan Anak Negeri. Kalau kita nak ambil dan melewat tempat-tempat sejarah, di Mesir lah Betul. tempatnya. Sebab terlampau banyak. Betul. Dan kalau kita nak belajar tentang manusia dan kemanusiaan, Masya Allah. di Mesir lah tempatnya. Ya. Sebab apa? Kita akan bertemu dengan berbagai-bagai bentuk ragam dan rencah manusia. Masya Allah. Sebab itulah Ustaz fikir, kalau tuan-puan ada ruang, ada kesempatan, ada wang, maka bismillah, pergilah ke Mesir. Pergilah ke Mesir dan menjelajahilah tempat-tempat yang bersejarah. Tunggu lagi apa yang Ustaz fikir ialah kita sebagaimana disebut oleh Ustazah tadi, jangan hanyut dengan apa yang kita tengok, apa yang kita pandang, tapi biarlah kita rumuskan ia adalah betul ibrah. Maknanya apa dia? Kalaulah ada seseorang yang boleh brief kita, yang boleh bentangkan sejarah, boleh buat satu conclusion, itu akan betul-betul menjadikan kita rapat dalam nilai hidup beragama. Sebagai contoh kan. Okey. Kalau kita pergi ke Mesir, perkara yang tak sah kalau pergi ke Mesir kecuali mesti melawat Sungai Nil. Janggal pelik lah kalau orang tu pergi ke Mesir, pergi tak melawat Sungai Nil, tak pergi, maka boleh katakan dia tak pergi ke Mesir itu sebenarnya. Mencelah boleh? Boleh, silakan. Tengok ni tulisan Ustaz bila pergi mana-mana travel. Ni Ustaz sebut selalu juga ni. Kalau kita pergi berjalan, kadang-kadang yang kita rakam tu gambar. Ya? Tapi kita tak catat. Kita tak catat apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apatah lagi yang berkait dengan pengajaran yang kita dapat pada masa tu. Percayalah, kita biasanya akan lupa. Ya, sebab apa? Sebab Ustaz tak tulis. Sebab Ustaz tengok nota Ustaz je. Tapi Ustaz tulis. So maknanya sekali pergi Mesir akan ada satu buku. Pergi Uzbekistan akan ada satu buku. Pergi Turki akan ada satu buku. Sebab apa? Catat je. Kita mungkin tak tahu nilai catatan tu pada masa tu. Tapi Masya Allah, Subhanallah, bila kita balik, kita tengok balik, kita akan tahu nilai catatan tu. Dan hari ni kami bersiaran pun kerana nilai catatan tu. Kalau tak berani kami nak Kalau buat. tak berani juga. Tapi nilai catatan tu jadi kita nak share. So inilah yang Ustaz tulis ni banyak-banyak ni. Macam mana tu Sungai Nil, bang? Pertama sekali ialah Sungai Nil adalah sungai yang kedua terpanjang di dunia selepas Sungai Amazon. Dan panjangnya ialah 6,853 kilometer. Masya Allah. Jadi bayangkan kalau Malaysia ke Mekah ni 7,000 kilometer. Pendek sikit saja jarak di antara Malaysia ke Mekah. Sebab apa? Sebab Sungai Nil ni dia bukan terhad di Mesir saja. Dia datang daripada sumber yang datang daripada Afrika. Masya Allah. Jadi sebab itu dikatakan bagaimana Mesir ni adalah pintu gerbang untuk masuk kepada Afrika. Jadi bagaimana daripada Nigeria, daripada Victoria, sungai-sungai ni, Uganda, Uganda. Ya. Jadi Nil putih bercampur dengan Nil biru, kemudian membentuk Sungai Nil yang ada kat Mesir. Maka menggambarkan betapa hebatnya yang ada pada Sungai Nil. Tapi jangan kita berhenti di situ. Yang kita naknya adalah rumusan ibrah dia. Dan ini yang disebut oleh Ustaz tadi, pergi ke mana-mana pun ambil pengajaran yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara perkara yang menjadi kehebatannya ialah disebut oleh Nabi SAW akan Sungai Nil. Apa Nabi kata? Ustaz langsung menterjemahkan dalam bahasa Malaysia untuk cepatkan dia. Sungai Sayhan, Sungai Jaihan, Furat dan Nil semuanya dari sungai-sungai di dalam syurga. Hadis Sahih Muslim. Sungai Sayhan dan Jaihan ni ada yang berkata ini adalah sungai yang ada di India. Ada yang mengatakan sungai yang ada kat Iran. Tak jelas. Tetapi dua sungai ni jelas. Iaitulah Sungai Furat dan Sungai Nil. Jadi Sungai Furat ada kat Iraq. Adapun Sungai Nil adanya kat Mesir. Jadi
Okey, apa maksud bahawa Sungai Nil ini berasal daripada syurga? Sedangkan kalau kita lihat secara saintifiknya, memang ia berasal daripada Uganda, berasal daripada Jalur Afrika. dia kan? Jalur dia. Kan dia maksud tersirat. Maksud tersirat di sini ialah nak menggambarkan tentang keunikan yang ada pada Sungai Nil. Ya, Datarannya adalah istimewa, ruang lingkup persekitarannya penuh dengan mukjizat, penuh dengan keberkatan, sebab di situlah para nabi, para rasul mendiami kawasan tersebut. Namun perkara ini, sahabat-sahabat sekalian, ia bukan perkara yang pelik sebenarnya. Sebab apa? Contoh, Nabi sebut Hajjul Aswad datang daripada syurga. Bukit Uhud adalah datang daripada syurga. Maka Nil juga datang daripada syurga. Tunggu lagi ulama meletakkan satu hukum. Bila semuanya dah diturunkan ke dunia, maka hukum dia hukum dunia lah. Bukannya suci sesuci-sucinya sebagaimana yang berada di dalam syurga. Kalau bolehlah ketika mana Ustazah kami berdua pergi melawat Sungai Nil, di sini kami ingat kepada beberapa ibrah. Dan ibrah inilah yang menjadi haddul fasil, garis yang memisahkan kita orang agamawan dengan pergi melancong saja-saja. Dia ada cerita klasik, ada cerita sederhana, ada cerita moden. Kalau kita nak ambil, Okey, ulang suara. Kita pergi Mesir, ada cerita klasik, ada cerita sederhana, ada cerita moden. Okey, betul. Kalau cerita klasik ialah tuan-puan sila rujuk pada surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas ini unik. Ambil satu kata kunci iaitu tidak ada cerita yang paling banyak disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran kecuali kisah Nabi Musa berentap dengan Firaun. Disebut dalam banyak surah. Dalam banyak-banyak surah pula, surah yang paling detail dalam menceritakan kisah ini ada dalam surah Al-Qasas. Kalau nak tahu tentang kisah Nabi Musa dengan Firaun daripada awal cerita sampai ke akhir cerita, detail out habis-habisan oleh Allah Azza wa Jalla. Antara lain Allah sebut dalam surah Al-Qasas pada ayat yang ke-7, wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa awhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Allah mewahyukan kepada ibu Nabi Musa supaya, wahai ibu Nabi Musa, sila beri susu kepada anak kamu Musa ni. Thumma alqihu fil yam. Betul. Wa idza khifti alayhi Wa idza khifti alayhi fa'alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Ya, terjemahannya. Okey. Silakan. Okey, apa ni? Kamu susukan anak kamu. Ni Nabi Musa masih kecil, ya. Ini cerita Sungai Nil ni. Ya, sebab tu bila kita pergi tu kan, ya Allah, kita nampak Masya Allah, subhanallah, lain dah rasa dia, ya. Kamu susukan anak kamu, lepas tu bila dia dah kenyang kan, faiza khifti alaihi. Kalau kamu terus rasa takut, kok diburu oleh Firaun dan pengikut-pengikut Firaun, fa'alqihi fil yammi. Maka letaklah, maknanya campaklah anak kamu dalam Sungai Nil. Fa'alqihi fil yammi. Masuk dalam bekas, dalam peti kan. Dalam keadaan Allah mengatakan kepada ibu Nabi Musa, apa? Wala takhafi wala tahzani. Lepas tu uruskanlah perasaan takut kamu. Uruskanlah perasaan sedih kamu. Sebab Masya Allah mestilah takut dan sedih kan, ya. Takut nanti anak ni kena ambil ke. Lepas tu sedih nanti kehilangan ke kan. Dan macam mana cara menguruskan kesedihan dan ketakutan? Ini dari sudut psikologi kan, Bang Kan, ya? Macam mana menguruskan ketakutan dan kesedihan? Saya rasa sebenarnya cerita Nabi Musa dengan ibu Nabi Musa ni gambaran seteruk-teruknya rasa takut dan sedih yang dilalui oleh seorang ibu, seorang manusia. Sangat. Ya, tapi tengok macam mana Allah sebut kat sini, inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Maksud dia apa dia? Yakin dengan janji Allah. Ini cara menguruskan takut dan sedih. Apa dia?
Yakin dengan janji Allah, sesungguhnya kami akan radduhu ilaiki. Kami akan pulangkan balik. Cuma jalan pulang tu makin lambat sikit. Ada proses-proses dia. Sebab tu radduhu ilaiki. Kami akan pulangkan balik anak ni ke pangkuan kamu sebagai seorang ibu. Bahkan bukan setakat kami pulangkan, waja'iluhu minal mursalin. Kami akan nobatkan, akan jadikan anak kamu ini daripada kalangan utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ceritanya ialah peristiwa ini berlaku kat mana? Di Sungai Nil, Kat Mesir. Mesir. Ceritanya Ibu Nabi Musa alqih, campakkan anaknya Musa ke dalam Sungai Nil, dan takdirnya alir air Sungai Nil itu langsung masuk ke istana Firaun. Maka fahamlah kita bagaimana Firaun membina istana di tepi Sungai Nil. Tengok, Masya Allah, bagaimana ada nilai keimanan. Inna radduhu ilaiki. Kami pasti, itu maksud dia, pasti akan mengembalikan anak kamu Musa kepada kamu, wahai ibu. Bukan sekadar itu, waja'iluhu minal mursalin. Kami lantik ia Nabi lagi. Jadi ini merupakan satu keyakinan. Sebab itulah, tengok Sungai Nil, nampak keimanan, nampak keyakinan, dan nampak kejahatan yang dilakukan oleh Firaun dan seumpamanya. Okey, itu cerita klasik lah kan. Okey, kita ambil sederhana pula. Okey, cerita sederhana pula. Masa kita nak habis ni. Ini belum sampai ke Masjid Al-Azhar Mesir. Belum sampai ke Masjid Amr bin Al-As. Belum sampai ke Jalan Hussein lagi ni. Kalau cerita yang agak sedikit moden ialah semua kita maklum bagaimana Mesir dibuka pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab dalam peristiwa Futuhat Al-Islamiyah. Pada masa itu Umar Al-Khattab mengutuskan seorang sahabatnya yang bernama Amr bin Al-As. Nanti kita akan menceritakan secara lebih spesifik tentang Masjid Amr bin Al-As yang merupakan masjid tertua yang ada di Mesir. Jadi apa yang berlaku ialah bila sampai di sana, bagaimana Amr bin Al-As mendapati ada budaya jahiliyah masih lagi terpendam dilakukan oleh masyarakat di Mesir, iaitu mendapati air Sungai Nil. Cerita Sungai Nil lah ni. Air Sungai Nil surut dan surut dan surut. Budaya jahiliah mereka, apa dia? Mereka secara tahunannya mesti akan mengorbankan seorang anak dara. Maknanya bunuh anak dara, campakkan Sungai Nil, barulah air ni tu akan subur semula. Naik balik air. Kalau tak dia surut. Ya, betul. Jadi perkara ini dilaporkan oleh Amr bin Al-As kepada Amirul Mukminin Umar Al-Khattab. Maka terus Amirul Mukminin Umar Al-Khattab, Masya Allah, dengan karamah beliau, dengan kehebatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada beliau, beliau menulis surat. Wahai Sungai Nil, jika sekiranya kamu ini mengalir dan naiknya air kerana kamu Sungai Nil, berhenti sekarang. Kami tak berhajat pada kamu. Tetapi kalau kamu ini mengalir dan airnya naik kerana Allah, perintah Allah, kerana perintah Allah, maka silakan mengalir dengan selaju-lajunya. Dan Umar Al-Khattab beri kepada Amr bin Al-As, kata, campakkan surat ini ke dalam Sungai Nil. Takdir Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, air Sungai Nil terus melimpah naik dan menjadikan kebenaran berpihak kepada Islam. Jadi ini adalah salah satu usaha yang dilakukan oleh Umar Khattab dalam menghapuskan jahiliah yang ada, khurafat yang ada pada zaman tersebut. Maknanya secara apa ni, Masya Allah ya, kebijaksanaan Sayyidina Umar Al-Khattab. Ya, nak bagi tahu tak ada kaitan pun air Sungai Nil tu dengan wanita yang kau campakkan sebagai apa? Sebagai umpan, atau dipanggil apa ya bang kalau kita kena bagi apa tu, korban, sebagai korban, ya, supaya air Sungai Nil tu tak susut kan. Tak ada kaitan pun. Yang sebenarnya itu semua adalah ciptaan Allah, ya, semua tu adalah ketentuan Allah. Jadi tengok macam mana. Bukannya Sungai Nil tu pandai baca apa? Baca surat. Pandai baca surat. Jangan pula faham macam tu ya. Sungai Nil pun tak faham pun nak baca surat. Tapi nak beritahu semua ni kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak ada kaitan pun nak korban-korbankan manusia. Macam itulah. Jadi nak beritahu kan, nak beritahu masa kita melihat Sungai Nil tu pun
dia macam subhanallah sebab macam ni kita kan suka menghayati. Adik kakak tengok cerita Hindustan nangis meraung tengok sedih sangat padahal tu cerita. Dia begini, Ah, kalau Ustaz boleh kata lah, kebanyakan orang bila pergi melawat Sungai Nil, apa yang mereka buat, mereka kata, best lah Sungai Nil, besar lah Sungai Nil, bang. seronoknya makan atas kapal Sungai Ya. Nil pada waktu malam. Lepas So, tu kita cari gelek pula. itu lagi dahsyat tu. Dan ia berakhir setakat tu je. Jadi akhir sekali kita tak bertemu Allah di sebalik Sungai Nil. Tidak ada Ya. nilai tauhid di sebalik Ya. Sungai Nil. Jadi Hmm. apa yang dibuat oleh Sayyidina Umar Al-Khattab ini nilai tabarruk, mengambil berkat dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang menjadi turning point. Bila kita mana pergi ke mana-mana sekalipun, kena ambil ibrah yang boleh mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, dalam catatan Ustaz. Terpang baca Ya, Dalam catatan Ustaz, Umar mengutus surat kepada Sungai Nil macam tadi. Lalu berlakulah bila apa ni Governor Amru Al-As mencampakkan surat tu dalam Sungai Nil. Esoknya Sungai Nil naik setinggi 16 hasta ataupun sekitar 6 hingga 7 meter dalam satu malam sahaja. Biiznillah dengan kehendak Allah Subhanahu itu wa banyak taala. tu. Ya, Banyak. dan peristiwa ini menjadi asbab biiznillah mengakhiri tradisi mengorbankan wanita dalam air Sungai Nil kerana mereka kata itu je cara untuk air Sungai Nil ni tidak dipanggil apa ya, bukan susut. Apa kita lupalah istilah tu macam kemarau, tak kemarau lah. Tak kering, tak kering. Tak kering. Sedangkan kita harus ingat bahawa air sungai ini adalah ciptaan Allah, ya, dan ia mengalir juga dengan kehendak Allah Subhanahu wa Satu lagi taala. nak berkongsi tentang Sungai Nil juga. Yang ini Mm-mm. baru je kita dapat maklumat bila mana membaca Mm-mm. tentang orang-orang hebat. Ya. Siapa nama dia? Siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani yang Uh-uh. disebut Amirul Mukminin, Ya. pemimpin bagi orang Islam dalam ilmu hadis. Masya Allah. Mm-mm. Bagaimana beliau menghafaz ribuan, ratusan ribu hadis, semua Mm-mm. dalam fikiran beliau, Dalam hati dalam beliau. hati beliau, dan seorang yang sangat kuat ingatan. Ya. Jadi, Ustaz ada cerita perkara ni pada Ustazah. Jadi, Ustaz serah pada Ustazah lah yang menceritakannya. Ni Ustaz cerita kat Ustazah satu hari tu kan. Sebab kita orang selalu juga usrah berdua. Bercerita-cerita kan. Ah, dan Ustaz kalau bercerita, kalau usrah dengan Ustazah, bercerita dengan Ustazah dengan nangis-nangis sekali. Ustaz tak nangis, Ustaz tak nangis. Ya, Ustaz tak menangis pun. Jadi satu hal pun Ustaz kata, okey sabar-sabar. Ya. Jadi apa yang Ustaz cerita tu, Ustaz kata, Masya Allah, apa ni, Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, adalah seorang yang terlalu warak dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat warak dan takwa kepada Allah sehingga kan tak heranlah Allah bagi macam tu sekali kualiti fikiran hati, ya, dhabit sangat, boleh ingat ratusan ribu hadis dan Masya Allah sangat sangat faham lah, ya. Dia mujtahid, dia pandai, Ya. ya. Sehingga kan apa yang beliau, yang antara yang saya nak angkat ceritanya adalah beliau sangat menjaga makanan yang masuk dalam tubuh badan. Sehingga kan beliau takut sangat nak makan makanan yang orang bagi. Sebab apa? Sebab bila orang bagi, kita tak dapat Sumber. memastikan sumber makanan tersebut. Tapi kalau yang cari sendiri ni kita tahulah. Sebab itu apa ni Ibnu Hajar sangat berhati-hati dalam bab makan. Makanan ni macam mana abang Macam terlalu sedikit macam ada abang cerita kan, ya. Maknanya sikit sangat. Berpada-pada sangat bab makan. Sebab apa? Sebab menjadi komitmen beliau, ketakwaan beliau tu untuk memastikan daripada mana sumber. Jadi bila orang bagi, ini menakutkan, maknanya mengkhawatirkan beliau. Jadi apa yang beliau buat adalah beliau berdoa, ya, kadang-kadang ada masa sampai istikharah, Ya, istikharah. betul. Nak makan ke tak makan ni, nak ambil ke tak ambil ni. Sebab apa? Sebab Nak beliau terima jemputan nak ataupun terima tidak. jemputan ataupun tidak. Istikharah. Sebab kalau orang jemput-jemput ni, mesti kena bagi makan, kan? Dan makan yang special. Makan Isunya istimewa. sumber. Sampai kadang-kadang istikharah tu nak pergi terima jemputan ke tidak. Jadi apa yang berlaku, beliau berdoa. Sebenarnya beliau meniru satu doa lain juga kan. Siapa yang berdoa macam tu? Abang ada cerita tau.
Masalah tak tulis. Okey, jadi beliau berdoa, maknanya kalaulah makanan ni bukan daripada sumber yang betul-betul halal dan tayyibah Ataupun syubhah. ataupun adalah makanan yang syubhah, maka muntahkanlah. Janganlah masuk dalam tubuh badan. Menyebabkan bila beliau berjalan keluar memenuhi jemputan, beliau akan bawa satu Bejana. bejana ataupun bekas. Kenapa? Sebab tahu dah nanti nak muntah kat mana. Nak muntah kat mana. Jadi kisahnya, adakah abang tulis? Ya, baca Tak ni. ada, itu yang Ha. tahu. Jadi kisahnya, beliau mendapat jemputan daripada istana. Daripada raja lah, sultan lah masa tu. Dia dapat jemputan dan okeylah, beliau pergilah. Tapi beliau bawa bejana, bawa bekas. Dan itulah doa beliau. Apa dia, ya Allah, kalaulah pada makanan yang dihidang pada aku ni ada yang haram ataupun yang syubhah, keluarkan. Jangan kau izinkan masuk dalam tubuh badan aku. Sebab apa? Aku sedaya upaya jaga tubuh badan aku ni jangan masuk yang haram ataupun yang syubhah. Jadi apa yang berlaku? Memang muntah sungguh. Memang makan-makan muntah. Muntah. Memang tak ada yang tinggal lah dalam badan, dalam tekak-tekak ni. Memang keluar. Macam mana banyak masuk, macam tu lah keluar. Ya, jadi kan apa ni? Beliau balik kan, balik dalam keadaan dah bersih dah daripada makanan tu kan, ya, sebab muntah. Datang lagi jemputan, datang lagi jemputan. Ya, jadi kita faham bukan senang nak menolak jemputan, tapi orang alim sentiasa ya, dijemput. tapi isunya adalah tak boleh makan makanan kat istana tu. Pada zaman tu lah, ya. Jadi apa yang berlaku? Macam mana cerita di ujung ni? Akhir sekali Ibnu Hajar Al-Asqalani membuat keputusan untuk tidak menerima jemputan daripada pembesar negara. Masya Allah. Berdasarkan kepada pengalaman, setiap kali makan muntah, setiap kali muntah. Dan muntahnya bukan sikit-sikit, beria-ria, seolah-olah nak melicinkan semua yang alam perut ini, seolah nak kata, okey, buangkan segala yang syubhah, buangkan segala yang meragukan. Sebab apa? Kamu ni Amirul Mukminin kepada hadis. Kamu nak jaga hadis, kamu nak hafaz hadis, kamu nak tatang hadis Nabi. Maka beliau Jadi buat keputusan. ulama yang sangat hebat, Ya, kan? Masya Allah. Jadi ini pengajaran kepada kita semua. Pengajaran kepada kita Masya Allah, semua. subhanallah. Memang kalau kita pergi Mesir, adik kakak, terlalu banyak kisah yang boleh kita keluarkan balik. Sebab mungkin kita tak ada Jadi kesempatan. cerita ni di Sungai Nil ni. Ibn Hajar Asqalani ni, rumah dia kat mana? Tuan-puan, rekod menyaksikan bahawa rumah Ibn Hajar Al-Asqalani bersama dengan ibunya, bersama dengan ayahnya adalah di tepi Sungai Nil. Masya Allah. Jadi semua ni pengajaran kepada kita semua. Lepas tu okeylah, kita masuk last nama dah nak ambil masa dah. Okey, salah satu lagi ni dah habis dah cerita Sungai Nil tu, ya. Sebab kita cerita sikit-sikit je. Okey, ada yang Ustaz tulis. Dah bacalah catatan Ustaz ni kan. Iaitu tentang Universiti Al-Azhar. Jamiah Al-Azhar ni sangatlah istimewa. Adalah sebuah macam mana? Adalah universiti tertua kan. Ya, universiti tertua. Tapi masa saya pergi tu memang lain lah rasa vibe ni, tuan-puan. Sungguh, dia tak sama macam universiti moden ni. Sampai macam, tak tahu kenapa kita rasa macam apa, macam mencari nilai keikhlasan juga dalam menuntut ilmu. Apatah lagi ketika mana kami berbual-bual dengan pelajar-pelajar dekat sana, ya, ada sebahagian pelajar tu bercerita dengan kami dengan menitiskan air mata. Dia kata apa? Memang kalau datang sini Ustazah, taklah semoden kita belajar kat Jordan. Apatah lagi nak dibandingkan dengan universiti-universiti kat Malaysia. Ya, tak adalah nilai-nilai apa bulan bintang macam mana dihidangkan senangnya kepada pelajar-pelajar kat Malaysia. Tak. Kat sini kami nak pergi tu berebut bas. Kat sini panas, ya, panas apa semua. Tapi dia kata apa yang menjadi antara kekuatan kami belajar kat sini kerana ikhlasnya guru-guru kami. Dia begini, cerita naik bas ni bukan di kalangan pelajar saja. Pensyarah, profesor, ulama, tiba-tiba berdiri sama-sama dengan pelajar naik bas. Kenapa? Tak ada kereta. Okey, jadi apa? Naik bas sama-sama. Gaji mereka Masya murah, Allah. Gaji mereka murah. Bahkan ada anak murid yang nak tolong bayarkan, dia boleh naik teksi. Sebab apa? Tak tergamak hari-hari tengok pensyarah yang nak mengajar itulah yang apa, yang berdiri kat tepi pintu.
tapi mereka menolak dengan cara yang baik dan mereka mengatakan mereka adalah orang yang berkhidmat untuk menyampaikan ilmu. Memang ya Allah, kami memang aduh lah rasa tak tahulah mana nak bagi tahu kedudukan kita berbanding dengan guru-guru dan ulama-ulama yang Masya Allah begitu ikhlas. Ada satu contoh kan, apa ni, seorang guru yang tasbih Quran kan, yang ngajar qiraat ngajar qiraat, menangis anak murid ketika mana guru tu dia tak dapat datang lah sebab dia tak sihat. Jadi anak murid kata tak apalah, kami pergi rumah guru tu. Sebab anak murid ni pun rasa macam hostel dia teruk sangat dah. Dia rasa rumah sewa dia kecil lah apa. Sekali pergi rumah guru, guru tu buta tuan-puan, pergi rumah guru tu. Ya Allah, ya Tuhan. Rumah yang mereka diami, hostel yang mereka diami, jauhlah lebih selesa daripada rumah guru tu. Tapi guru tu mengatakan, bukan rumah ni yang melapangkan hatiku. Ya, bukan rumah besar yang melapangkan hatiku, tapi yang melapangkan hatiku adalah Al-Quran. Bahkan dia buta, tuan-puan. Dia buta. Jadi subhanallah, benda-benda tu terlalu menghidupkan hati. Jangan pergi Mesir, pergi shopping je. Shopping tu usah shopping juga ya, tapi Yalah. jalan jangan ambil gambar tak. Cari orang alim, cari orang alim. Ini pun satu hal lagi. Kalau kita pergi mana-mana, kita survey dulu orang alim mana yang kita nak ziarah, yang kita nak jumpa. Ulama kat tempat tu. Kalau kadang-kadang ustazah dengan ustaz pergi, kenapa ustaz suka pergi apa? Indonesia lah, pergi ni. Kami rasa kosong kalau pergi semata-mata macam tu je. Mesti akan cakap dengan sahabat kami kat sana, okey, ni kami nak datang. Nak temukan dengan siapa, kami nak ziarah siapa. Kita akan cari tahulah. Ulama apa kan, orang ilmuwan mana. Lepas tu orang tua-tua yang kita nak cari pengalaman dia. Itu yang menjadikan kami pun berdoa, ya Allah, murahlah rezeki biar dapat berjalan dari tua-tua ni kan. Bukan tujuan nak hanya nak ambil-ambil gambar, nak tengok konten, penat juga kalau macam tu. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang Masya Allah, fasiru fil ardi, berjalanlah banyak-banyak, kamu boleh melihat macam-macam. Melihat macam mana hebatnya orang beriman dan melihat macam mana kesudahan kepada orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai Sebab itulah contoh. kalau di Universiti Al-Azhar ni, nak beritahu hebat tak hebat dia, di bawah dia tu dinaungi oleh 4,000 furu' dia. Mana cabang-cabang lain, semuanya bernaung di bawah Universiti Al-Azhar. Dan Berapa? 4,000 far'i kepada Universiti 4,000 Al-Azhar. cabang. Dan sekali belajar ke semua itu jumlahnya hampir 2 juta. Subhanallah. Itu nak beritahu sekaligus. Satu batch. Masya Allah. Jadi bayangkan ia berkembang sejak daripada tahun 970 Masihi sampai ke hari ini. Masya Allah. Apa yang saya nampak sebagai saya sebutlah, berkat. Dan kekuatan yang paling besar yang saya nampak di sana selain daripada berkat, adanya nilai ilmu turas. Memang kalau kita pergi ke Masjid Al-Azhar Mesir, belajar kitab ke kitab, huruf demi huruf, helaian demi helaian. Kalau kita di universiti, termasuk kami kat Jordan ni, orang kata jemput kanan, jemput kiri, ambil kanan, ambil kiri, kemudian menghafaz hasyiah, dawabit gitu saja. Kemudian claim lah konon-konon yang alim, bijaksana dan sebagainya. Tapi sangat berbeza. Pengalaman Ustaz pergi ke Universiti Al-Azhar, bersimpuh dengan para ulama, duduk dalam majlisah mereka, ya Allah, memang kata terlampau kerdil macam tak ada ilmu kita tak ada ni. apa-apa Kita tu. tak ada apa-apa. Sebab apa? Semua yang mereka mengajar tu kitab mereka sendiri. Masya Allah, mereka mengajar Muqarrar kitab tu yang mereka tulis. yang buat sendiri. Jadi nak beritahu Masya Allah, kekuatan yang sangat luar biasa. Jadi kalau tanya apa kekuatan yang paling besar ada di Universiti Al-Azhar, ialah berkat, Masya Allah. keikhlasan, Masya lahirnya Allah. ilmu turas. Sebab itulah saya kata tadi, di awal tadi, kalau kata nak mencari ilmu, dia mestilah puas-puasan mencari ilmu. Kau nak berjalan, dia mestilah puas-puas berjalan. Kau nak makan, dia mestilah puas-puas makan. Depend lah kita nak apa sebenarnya. Itu ceritanya. Sebab itulah Ustaz, kami ada cita-cita sebenarnya. Kami ada cita-cita kalau boleh, suatu masa biiznillah,
di bulan Ramadan kami nak pergi ke Mesir. Ya, cerita-cerita Nak kamu berdua. solat tarawih di dua masjid. Masjid. Satu Universiti Al-Azhar tarawih, yang keduanya di Masjid Amr bin Al-As. Masjid Amr bin Al-As ini adalah masjid antara yang terbesar di Mesir dan paling tua sebab dia memang dibuka oleh Amr bin Al-As itu sendiri. Sahabat Nabi SAW merangkap kepada Gubernur Mesir yang dihantar oleh Umar Al-Khattab. Dan masjid itu, Masya Allah, puluhan ribu dapat muat di bulan Ramadan. Mereka bermula dengan buka puasa, solat maghrib, kemudian bacaannya sangat-sangat meruntuh perasaan. Jadi puas hati. Kami dah survey dah masih di Hotel Hussein. Nama dia Hotel Hussein, berdekatan dengan Masjid Al-Azhar. Tapi belum pergi-pergi lagi. Saya tak pergi sekali Kami lagi. berniat lah, berazam lah, macam minta pada Allah, ya Allah beri kemudahan. Kalau kau berkahi, kau restui ya Allah. Kami nak sangat saat ada mana-mana Ramadan, tak kisahlah tahun bila-bila. Kami nak rasa apa ni, ihya Ramadan di bumi Mesir. Spesifiknya di Masjid Al-Azhar itu sendiri, dan juga di Masjid Amr bin Al-As. Dan boleh jadi antara yang kita nak buat tu adalah nak duduk dekat jilsah ulama kat sana. Siangnya macam tu. Lepas tu nak bersilaturahim. Sebab Masya apa? Sebab yelah, memanglah kalau tanya Ustazah, suasana kat Mesir tu mencabar untuk Ustazah. Ini sebenarnya ada poin lain tu nak cakap tentang crowded. Sebab Ustazah ni memang yelah agaknya macam dah biasa daripada kecil kan. Ustazah kan anak kedua bongsu, dah biasa macam orang kata apa, zon selesa. Kami sebenarnya awal-awal sampai ke Mesir sebelum kahwin tu ada berlaku culture shock sebenarnya. Sebab apa? Kami di Jordan sedikit munazam suasana. Suasana bersih, sejuk, nyaman, sistematik. Okey. So bila kita pergi ke Mesir terkejut. Hangat sikit. Orang tua panggil terkejut beruk. Beruk pun terkejut. Ya Allah, ini kau Mesir ni. Banyak manja. Pun berlari-lari. Manalah biasa kan. Dengan panasnya, dengan berdebunya. Hon jangan cakap lah. Hon tak berhenti-henti. Hon tu wajib. 24 jam. Pom, 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 pom. Bila kita tanya kenapa hon, itu silaturahim Ustaz, dia kata. Macam tu, dia shake hand-nya hon. Jadi dia kata ya betul. Tapi setelah kita tahu mutiara yang ada di sana, oh memang Masya Allah, Subhanallah. Jadi sebab tu kami pun selalu melihatlah sahabat-sahabat lepas sama Mesir ni, kalau dia apa belajar betul-betul kan apa semua, kami respect lah sahabat-sahabat Mesir sebab mereka tu biasanya jiwa kental. Sebab tu berbalik kepada tahfiz Madinatul Huffaz. Tanpa kita nafikan pelajar-pelajar yang tamat SPM, mereka ni memang pergi banyak tempat. Ada yang dah pergi ke Yaman, ada yang pergi ke Jordan. Mesir ada bang? Mesir tak ada itulah tak bunyi-bunyi pula. Jadi bila kita tanya kenapa Mesir tak bunyi-bunyi ada ni, sebab mereka beri alasan Mesir tak sistematik Ustaz. Dia nak sistematik. Tu Abi dia kata dia nak sistematik. Sebenarnya tak juga atas kita. Kalau kita betul-betul nak mencari ilmu, sebenarnya Mesir tu bagus. Sebab ceritanya begini, memang kata belajar kat Mesir ni kena jiwa kental. Kalau jiwa tu rapuh, agak fragile, memang tak boleh belajar kat Mesir. Lagi satu, kena fokus. Sebab kalau tak fokus, nanti jadi peniaga. Balik sebagai businessman. Itu cerita dia. Jadi, balik kepada ada ke tidak dalam database tu, semacam tidak ada. Tapi insyaAllah nanti InsyaAllah akan ada. Ke Jordan ada, ke Yaman ada, ke Mekah Madinah ada. Madinah ada. Ini kalau luar negara lah. Tapi nak beritahu, Masya Allah, kalaulah sesiapa yang nak anak mereka insya-Allah menjadi alim Rabbani ikhlas, maka bismillah, kalaulah mereka ni ada peluang, pergilah ke Jordan, ke Mesir. Jordan pun bagus juga. Nanti kita kongsi pasal Jordan juga. Jadi sahabat-sahabat sekalian, so kita tak nak lebih daripada pukul 10. So itulah sikit. Sebenarnya kita ni cerita piramid tak sentuh pun, tapi tak apalah. Piramid ni, Firaun tak cerita lagi ni. Tapi tak apa, itu cukup untuk hari ni. Macam mana, boleh bayang tak macam mana bila kita berjalan tu,
kita nak bagi celik hati, celik mata betul-betul. Jadi itu sikit yang dapat kami kongsikan. Pun begitu kepada sahabat-sahabat yang sedang mengikuti kami ni, jangan lupa ya follow Madinatul Hufaz. Tolonglah ikuti perkembangan sebab kami pun berharap sangat Allah berikan keberkahan kepada Madinatul Hufaz seperti mana Allah memberi keberkahan kepada tempat-tempat yang barakah. Ya, apa yang kita sebut ni, Universiti Al-Azhar. Dia diasaskan tahun 970 Masihi. Sampai sekarang 970 Masihi, zaman Khilafah Fatimiyah ya. Ya, betul. Kan ya, sampai sekarang dengan dana wakaf ummah. Bayangkan yang kami ni nak bertahan bertatih lah 10 tahun ni pun, ya Allah subhanallah. Jadi ya Allah, jadikanlah Madinatul Hufaz ni tempat yang ada keberkahan, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, salah silap kami, kekurangan kelemahan kami. Ya, tapi tolonglah ya Allah, jadikanlah Madinatul Hufaz ni tempat yang barakah. Dan kami harap sahabat-sahabat sekalian menjadi pendukung, ya, mendoakan, membantu, sama-sama meletakkan wakaf ummah kita di situ, insya-Allah. Tak nak cerita panjang, pergi je dekat medsos Madinatul Hufaz. Ya, tolong sama-sama follow supaya dapat mengikuti perkembangan, dan jangan lupa doakan anak-anak murid kami yang sedang SPM sekarang dengan 3 aliran, Sains Tulen, Prinsip Perakaunan dan juga Pengajian Islam, agar mereka dapat menjawab dengan cemerlang. Dan Alhamdulillah, daripada hari pertama mereka SPM tu, ambil paper tu, sampailah semalam, Alhamdulillah, apa ni, Ustaz dapat setiap pagi mendoakan, datang ya, ziarah anak-anak tu, bagi semangat setiap pagi, tak kira lah hujan ke tak hujan kan, Alhamdulillah Ustaz dapat datang. Ustazah hari pertama je datang. Dah hari terakhir. Bukan hari pertama, hari terakhir je. Sebab yelah pagi-pagi kan, ya, Ustaz pun banyak urusan juga dan nak keluar pergi ke ceramah kan. Jadi, Alhamdulillah Ustaz dapatlah. Ya, dan kami doa sangat anak-anak ni semua berjaya cemerlang, ya. Allah perbaikilah yang lemah, Allah kuatkanlah yang kurang, ya. Termasuklah yang nak mendaftar, termasuk Ya. baru. Untuk form 1 kita masih buka untuk lelaki. Ya, untuk lelaki. Untuk perempuan dah tutup ya. Jadi kalau tuan-puan masih ada anak umur 9 tahun, 10 tahun, daripada sekarang bagi mereka lancar baca Quran, bagi mereka baca Quran bertajwid supaya nanti dapat lulus interview. Sebab kami minta maaf, tempat terhad, dan kami memang bukan tak nak ambil yang lemah baca Quran, tapi kami tak boleh buat semua tuan-puan, tak boleh buat semua. InsyaAllah ada sahabat-sahabat kita yang ada tahfiz yang untuk meraihkan yang lemah ke apa. Kami kena ambil yang dah lancar juga. Maknanya dah lancar sikit lah baca Quran. Sebab apa? Sebab kita nak bawa akademik sekali, kepimpinan sekali, kurikulum sekali ya. Jadi kami kesian nanti anak-anak takut tak mampu nak bawa semua tu ya. So, jadi sistem dia macam tu. Jadi tuan-puan ambil pengajaran daripada pelajar-pelajar kami yang datang interview. Masya Allah, tabarakallah ya. Bacaan tak tahu lah ikut imam mana entah. Bila kita survey, tanya-tanya interview, dia kata mak dah niat daripada kecil lagi. Mak kata besok sekolah tau, kat sekolah tu. Jadi mak tu dengan niat tu telah berusaha, mak ayah tu telah bagi anak tu, adik kena pandai baca, adik kena lancar supaya nanti bila masuk kat Madinatul Hufaz tu, itu proses untuk groom, proses untuk membangunkan. Ya, sebab kita buat juga ada beberapa bulan yang kita buat untuk pelajar yang lemah tu, tapi nanti mereka down juga. Sebab apa? Mereka nampak orang lain dah pecut jauh. Persaingan tu. Tempat adalah terhad sangat ya. Doalah. Mana tahu, kita tak tahu ya. Kita mohon pada Allah, rezeki kita tak ada perantara makhluk. Kita doa, kita tak tahulah doa. Ya Allah, kalau kau rasa kami ni, kau nak berikan apa ni, kau bantu kami menguruskan, kalau nak bagi tanah yang lebih luas, yang tak mengganggu siapa-siapa kan ya. Tak tahulah kat mana. Mudahkan ya Allah, biar kami dapat dengan sistem yang telah biiznillah kami bangunkan ni, dapat ramai mendapat manfaat daripada sistem pendidikan tersebut ya. Dan kami follow juga untuk akademik, sistem di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan Alhamdulillah, berita yang kita baru dapat kan, sekolah tu telah dapat kelulusan juga untuk SPM tu diadakan dalam Dewan Sekolah. Tak payah pergi sekolah lain ya. Tak apalah yang tu. Yang penting tolong follow ya Madinatul Hufaz, dan kita ni bersiaran daripada mimbar Madinatul Hufaz. Terima kasih semua. Terima kasih Dr. Azhar. Minggu depan ke mana pula? Minggu depan tu kita ke Island pula. Jauhnya. Kita ke Island. Nanti kita reverse balik ke Jordan. Tu negara-negara yang kami dah lawati lah, dan kami nak kongsikan ibrah dia. Ya, dan jangan lupa juga
ikuti juga kami sebab kat situ banyak juga iklan ke negara mana yang kami nak bawa jemaah sebenarnya. Antaranya kami nak bawa ke Rusia, ya, kami nak bawa ke Bandung. Mana tahu boleh jadi tuan-puan, adik kakak semua adalah akan dapat bermusafir kita bersama-sama. Dan kami pun insya-Allah ada perancangan nak bawa ke Bali, Bali, mana lagi? Lombok. Bali dan juga Padang. Ke Padang. Tapi Jadi, dengan apa yang kami survey ialah kami cuba olah untuk menjadikan ia lebih Islamik dan ada ibrah dia. ya, cari Dia bukan ibrah. hanyut dengan rehlah ekspedisi semata. Ya, insya-Allah. Tapi apa pun itu semua boleh tengok dekat Ustazah punya ni lah, ya. Medsos Ustazah. So, terima kasih semua. Astaghfirullahalazim. 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 Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami 1 jam ni pertemuan yang memberi manfaat, menggugurkan dosa-dosa kami, mengangkat darjat kami di sisi-Mu, ya Allah, menambah pahala kami, dan jadikanlah asbab Kau cucurilah rahmat dan nikmat dan rezeki yang lapang dan luas kepada kami semua. Amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Allah kita di sini, fisabilillah junjung dustur ilahi, Al-Quran dibaca, kaji dan fahami, dakwah manusia untuk menghayati tauhid, syariat dan akhlak, asas terbaik pegangan hidup kami, keimanan, ketaatan, dihiasi akhlak yang terpuji, keikhlasan, ketakwaan, rahsia jati diri kami. Karena Allah kita di sini, fisabilillah junjung dustur ilahi, Al-Quran dibaca, kaji dan fahami, dakwah manusia untuk menghayati. Lisan kami untuk zikrullah, hati kami memuji Allah, paduan ilmu, iman dan amal, ilmuwan Madinatul Mufad. Lisan kami untuk zikrullah, hati kami memuji Allah, paduan ilmu, iman dan amal, ilmuwan Madinatul Mufad. Tauhid, syariat dan akhlak, asas terbaik pegangan hidup kami, keimanan, ketaatan, dihiasi akhlak yang terpuji, keikhlasan, ketakwaan, rahsia jati diri kami. Lisan kami untuk zikrullah, hati kami memuji Allah, paduan ilmu, iman dan amal, ilmuwan Madinatul Mufad. Lisan kami untuk zikrullah, hati kami memuji Allah, paduan ilmu, iman dan amal, ilmuwan Madinatul Mufad. Tauhid, syariat dan akhlak, asas terbaik pegangan hidup kami, keimanan, ketaatan, dihiasi akhlak yang terpuji, keikhlasan, ketakwaan, rahsia jati diri kami.
kamu lukis di pasiran tepian pantai. Ombak menghempas, menghilang semua tanpa berbekas. Kebaikannya lakar di batu sedalam kau bisa. Badai melanda tak menukar sejarah cinta. Til jannah, harapan takkan punah melihat takdirnya penuh indah. Setiap saat berserahlah, jalanmu dipermudah. Bahagia itu sederhana, cinta yang jadi sumbunya. Biarkan ia menyala, marak membahagia. Kisah dukamu lukis di pasiran tepian pantai. Ombak menghempas, menghilang semua tanpa berbekas. Kebaikannya lakar di batu sedalam kau bisa. Badai melanda tak menukar sejarah cinta. Til jannah, harapan takkan punah melihat takdirnya penuh indah. Setiap saat berserahlah, jalanmu dipermudah. Bahagia itu sederhana, cinta yang jadi sumbunya. Biarkan ia menyala, marak membahagia. Setiap saat berserah,